Ayah, adik tak nak gunting rambut. Mana boleh? Esok kan dah nak sekolah. Kena gunting rambut lah. Tapi ayah janji tau. Cakap dekat tukang gunting tu, adik nak pendek je, tak nak botak. Yelah. Ting tong 8481. Nombor adik. Esok. Ayah bagi tahu dekat tukang gunting kata adik nak pendek je, tak nak botak ya. Iya. Bang ni. Abang, tak ada kecil lagi ke cermin ni? Semalam budak dah pecahkan adik. Tinggal yang ni je ada. Jaga. Bang. Bukan kain tu pakai kat anak saya ke? Mana ada. Kain ni untuk lindungi baju saya. Budak ni tentu dah akan kotor. Ada pula macam tu. Adik nak gunting macam mana ni? Abang, kat tepi ni abang nitipkan sikit. Atas tak payah usik. Sebab dekat sekolah saya nak bawa 5. Boleh. Abang pandai. Botak dulu. Botak Yang atas ni kena guna yang ni. Dah siap. Dah siap? Ayah dah siap? Baru handsome. Okey. Bang, 15 bang. 15. Bang, saya lupa bawa duit bang. Oh. Saya tinggal buku ni boleh bang? Buku Nanti ni? saya datang bayar. Boleh. Buku ni. Oi, cantik ni bang. Limited ni bang. Okey. Simpan elok-elok eh. Pandai abang ni. Terima kasih bang. Okey. Jangan baik-baik bang. Jom duduk balik. Macam aku kenal buku ni. Ni buku kedai aku ni. Woi, buku aku ni. Tak boleh jadi ni.